Gaji RM5,000 sebulan tapi tak pernah cukup? Anda bukan bersorangan. Klien kami ramai macam tu. Masalahnya bukan pada kurang duit, tapi struktur hutang yang tak tersusun. Saya bagi contoh. Ahmad pekerja kerajaan. Ada 3 hingga 5 loan aktif. Personal loan, kad kredit, semuanya pecah-pecah. So apa solusinya? Ada satu jalan penyelesaian, iaitu penyatuan hutang atau lebih dikenali sebagai debt consolidation. Apa itu debt consolidation? Kita satukan semua hutang tu menjadi satu akaun dengan kadar faedah yang lebih rendah. So, apa kelebihan korang buat debt consolidation? Komitmen turun 300 ke 800 sebulan, nama sitos makin bersih, boleh mula bina tabung kecemasan dengan lebihan tunai dan cash in hand, ratus gaji bersih dalam payslip meningkat. Ada yang happy sangat sebab hasrat memiliki rumah sudah tercapai. So, kalau korang ada masalah yang sama, sila komen di bawah.